unboxing. Nampak? Hey, what's up everybody? Welcome back to FNC. Oh, kena lah. Sana, gilak kanan. Bahaya lah. Sorry guys. Okay, hari ni kita nak pergi beli controller, okay? Controller untuk bermain game. Sebab kita nak cuba bidang baru. Bidang baru Bidang baru. Apa-apa nanti kita akan update lah pasal bidang baru tu. Doakanlah supaya menjadi, okay? Cantik sekali. Nak pergi ke kedai game. Macam terlalu mendongak Jumpa kat kedai game lah. Jom. Okay, bye. 3. Okay, tadi kita dah pergi dekat kedai Impulse. Belakang kau kedai apa? Tak payah. Tadi kita dah pergi kedai Impulse. Lepas tu dah jumpa lah dekat sana ada controller. Tapi harga dia mungkin tinggi sikit. Sekarang kita nak pergi. Bukan mungkin. Ha? Memang. Okay, memang tinggi sikit. Sikit tu. Sekarang kita nak pergi kedai lain pula. Nak tengok, nak membandingkan. Okay, jom. Kita dah nak beli ni ya. Beli controller. Harga dia pembayaran kejap. Korang tengok dulu lah kedai-kedai ni. Hello, what's up everybody? Kita dah beli ni. Nampak tak ni? Tak nampak. Apa benda? Ni, nampak? Tak nampak. Lai. Tak nampak. Ni, nampak tak? Apa benda tu? Kita dah beli 2 controller 2 controller dan 1 wire HDMI to VGA sebab kita nak connect dengan monitor. Anda boleh agak-agakkan apakah tujuan kita selepas ini? Tak boleh. Kita nak buat aktiviti yang Lengoh. yang kita tak pernah buat, tapi kita nak cuba aktiviti pekerjaan solos. Okay, kita balik rumah dan kita testing macam mana kita punya projek ni nak connect semua benda ni nanti. Anda kena tengok lah apa benda yang kita lakukan sebentar lagi. Okay everybody, kita dah sampai kat rumah. Kita nak set up lah. Ni lah kita punya set up sikit ni. Belum lagi lah, belum menjadi lagi. Baru sikit. Kita nak unboxing, okay? Unboxing, nampak? Kita ada beli 2 webuy.com webuy.com. Sponsor by webuy.com. Okay, kita tengok ke dalam dia. Kita beli yang second je lah. Yang second murmur saja. Murmur Kena buka pula. Tengok dari plastik je lah, okay? Unbox lah. Susah lah. Nanti time nak main nanti kita akan tunjuk detail dia. Dah. Ni cameraman punya. Nampak macam saya punya lagi cantik kan? Tak nampak apa dapat plastik. Itu sajalah. Game apa kita akan main lepas ni? Nantikan selepas ini, okay? A few moments later. Hey, what's up everybody? Ni sambungan daripada video yang lepas, okay? Kita sambung terus. Sekarang ni kita akan menuju ke rumah seseorang. Korang akan kenal selepas ini. Dia agak-agak handsome sikit. Macam aku lah. Dia jalan kita nak pergi ke rumah dia ni agak seram lah. Okay, memang seram. Kalau boleh masukkan muzik-muzik seram, vibe-vibe yang seram Nanti kita tunjuk dia punya perjalanan tu. Sebab dia memang belum. Okay. Kita terus ke perjalanan sebab memang jauh ni. Jom jumpa perjalanan nanti. Dah. Halo. Sedih. Dia bodoh. Mana bukan yang itu. Itu banyak. Dah. Apa yang cegah Nau belakang ni? Tak nampak jalan. Ya, yang jauh tu ni ya. Oh, yang panjang kan. Saya ada try lagi ya. PJS boy, bapak lama sah PJS. Gila PJS boy, bapak ah. Kau tahu apa pasal PJS? Masuk kau tahu. Masuk kau dengan
Kita boleh buat konten. Dah maksudnya ke depan betul. Jalan ni macam ni dah terlampu betul jalan berlubang ke tau. Konten juga. Kiri. Kaki kau ni jangan. Jangan kedai. Lagi bawa kiri. Mana nak lapar ni. Ni lampu jalan je. Hei, tak sampai dah. Ya, lampu dah je dah. Lampu dah je. Oh, Aduh, tutup mata. Kita alah ada lampu pula. Lambat dah. Tadi tu lah. Reverse balik lah, reverse balik. Balik dia, balik. Balik tadi lah. Tahu ada. Baru tak ada jalan ni tu. Lampu tu jalan ni ada dia. Serap mana? Tenang. Ada masalah dia nak serap ke? Tak payah, tadi tak keluar je lah. Ada benda je. Tapi dia serap. Bukan apa. Bukan lampu tak kan? Buka abang. Tak nampak tak? Gelap tu nampak tak? Kan dah bodoh. Dia konten lah. lah. Nampak kan? Nampak lah. Santai. Benda je. Mari tu. Oh, dah sampai je. Ada kau? Belakang itu tadi, belakang itu ni. Ada. Okey, sampai. Tak lampu pun. Kecil. Kecil. Lepas jalan. No, kita depan. Alamak. Okey. Kita dia cari cerita dia. Aduh. Ini gimana bodoh? Lagi mana ni? Aku dah berembang ni. Tadi tak ada lokasi ni. Tak lagi. Okey. Siap. Aku ni cantik kau. Kalau lampu lagi dia masuk kecil. Lepas lagi. Kena mana? Kiri ke kanan? Kanan. Ya, Kita tengok yang paling seram. kiri. Paling seram kanan lah. Ini je. Ha. Paling kanan. Apa itu orang Sebab kalau kiri dia jalan besar. Kalau kiri jalan besar. Okay, what's up guys? Kita dah sampai dekat rumah Akbil dan Arik, okay? Nampak perjalanan tadi agak sukar. Kalau ada macam ada benda-benda tadi, screenshot, hantar dekat WhatsApp group, okay? Okay, kita sekarang nak terus makan lah. Dah lapar, perut pun dah lapar. Kita terus makan, okay? Jom. Kita siapa-siapa interview orang dulu. Keliling rumah dia. Okey, cantik tak cantik? Okay, ni daripada Selayang ni, Selayang. Daripada Selayang. Dah lama tak masuk konten brother ni. Hello guys. Okay, siapa nama? Kenalkan diri. Nama dia beri Abdul Faham? Apa kau? Namanya diberi Abdullah Fahim. Abdullah Fahim. Saya malu Nama lah. betul-betul lah. Kata Zack. Tak ada. Siapa? Okay, dah lama sampai. Dah lama sampai? Lama tak sejam lah dulu ni. 1 jam. Perjalanan macam mana? Perjalanan masuk tadi? Agak Tadi masuk blok 2. 2 goblok. Apa? Memang Goblok dengan manusia kan? Dengan manusia kan goblok tu? manusia ke tadi? Jeng. Oh my god. Dah makan dah? Tunggu gua lah. Nah, jom kita makan. Ya, let's go. Banyak lagi cerita kita nak cerita nanti.
Harabi horo warahiri ha Hayukero yumero Ahu ahu he Harabi horo warahiri ha Hayukero yumero Ahu ahu he One Piece. Oi Badut, hari ni benda bodoh apa lagi yang kau buat? Kau belanja dia makan, lepas tu dia tak cakap terima kasih dengan kau lah. Alah, relax lah. Kau kan Badut, apa kau nak main hati sangat? Lagi apa lagi? Dia cakap dia nak balik dengan ex dia. Serius lah? Lepas tu kau okey tak? Mestilah okey kan? Update dulu. Selesai makan. Thumbnail. Menjijikan kau ni. Kau kan Badut. Bila dia sedih, kau bahagiakan dia. Bila dia dah happy, pandai-pandai lah dia siap orang lain. Kau cuma Badut je. Itulah tugas Badut. Okay? The next day. Okay, selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita sekarang nampak tengah buat apa? Breakfast, okay? Breakfast. Semalam kita last dekat makan semalam tu. Kabut-kabut semua tu, alih-alih meja semua tu. Tiba-tiba dah pagi. Ya. Lepas dia kita makan-makan tu, kita balik rumah. Lepas tu kita main game sampai ke pukul pagi. Sampai ke subuh kita main. Jadi sekarang ni baru bangun, pergi breakfast. Jadi kalau kau tengok video ni tak ada kita punya video dia tu. Disebabkan kita orang punya videographer ni dia dah bagai lah. Ya, So, tak dia ada- masuk tidur dulu. Tak ada scene lah. Scene tu tak ada. So Yeah. pagi ni dia dah segar, baru start scene dia. Nampak muka pun dah macam lapar-lapar sikit tu. Dia pun dah nak breakfast. Tengok dia breakfast apa? Roti canai dah. Saya biasa-biasa je. Masa semua dah lapar Spaghetti Malaysia. Malam tadi duk main FIFA sampai subuh. Itulah tu. Sampai orang nak tidur pun kacau. Duk Okeylah, kita makan dulu. Nanti kita buat penutup, okey? Bye. Bye. Okey, kita dah habis breakfast tadi. Kenyang? Alhamdulillah. Sekarang pun kita dah berada di penghujung. Masing-masing Okay. dah siap berhelmet ni, nak gerak dah ni. Nak gerak Nak ni. hantar kawan ni masuk kerja. Ngam pula weekend kerja. Orang cuti tidur dia kerja. Biasalah, cari duit nak kahwin. Nak kahwin. Okay, kita awal-awal tadi first video tu kita beli controller kan. Lepas tu kita jumpa member-member ni pergi dekat makan-makan rumah member rumah baru. Lepas tu kita ada plan pula. Itu dah buat Next time lah. gila. Sama ada pakai pasport ataupun tak. Korang akan nantikan. Okay, itu sajalah program kita hari ni. Betul. Jumpa di lain hari, lain konten. Okay? Tak ada apa-apa dah. Tak Yeah. ada video bagi. Like, subscribe and share and bye. Bye. Yeah.